ambra ni kita memang kena ambil dia. Kita kena ambil dia dan kita kena kerap potong dia bagi dia naik pucuk baru. Pasal apa? Setiap kali dia naik pucuk tu, kalau tengok channel YouTube Wan yang awal tu dah cerita lah, cuma kita lain cerita sikit lah. Pasal tu setiap pucuk baru yang dia naik tu dia akan naik buah baru macam ni, nampak? Dia naik pucuk dia ni, dia sepanjang tahun lah. Ni nampak ni. Tak putih-putih buah ambra ni. Okey. So ni kita dah ambil dah dia punya buah ambra ni. Ada banyak lagi atas pokok. Sekali kita ambil semua habis. Basuh-basuh sekali kita tunjuk macam mana nak buat jus ambra. Ambra yang kita ambil ni satu plastik beg besar ni.